Assalamualaikum. Pernah tak anak tiba-tiba diam bila dia nak baca Quran dengan kawan-kawan? Dia tunduk, dia cuba nak elak. Sebenarnya dalam diam, dia sedang rasa malu. Dia rasa diri dia masih belum lancar untuk membaca Quran berbanding dengan kawan-kawan. Pada hakikatnya ini bukan kesilapan dia, ini kesilapan kita yang membiarkannya. Kita dah tahu anak kita ada masalah, lalu kita biar. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah anak-anak belum jumpa guru yang dapat melatih anak-anak ini untuk lebih konsisten belajar dan belajar. Guru ni penting dalam pembelajaran, tak kisahlah apa pun, khususnya dalam Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kami di Afiq Academic Facilitator Kedah merangka satu platform baru, iaitu Afiq Quranic Center, yang membantu anak-anak untuk terus belajar Al-Quran. Dalam Afiq AQC Quranic Center ini terbahagi kepada dua kategori kelas. Kelas yang pertama, kelas Iqra. Kelas kedua adalah kelas Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita bawakan guru-guru yang konsisten dapat membantu anak-anak ini untuk berlatih dan belajar membaca Al-Quran daripada zero to hero. Berkenaan yuran, jangan risau. Yuran sangat-sangat murah, iaitu RM50 sebulan, yang mana kelasnya antara 4 hingga 8 kelas sebulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan buang masa, jangan biarkan anak-anak kita terus rasa malu, rasa gagap, rasa sedih, rasa kecewa dengan diri sendiri kerana tidak mampu baca Quran. InsyaAllah boleh daftar segera. Saya Zalif Zambari.